Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya nak makan ikan. Ni gelap lagi ni. Ada you pergi makan. Ni anak tilapia dah start makan. Baru je beli ni. Okey, dia dah start makan pelet, dia dah hati makan pelet dah. Bagi saya ikan tilapia ni cepat belajar untuk makan makan pelet ni. Harapnya cepat besar. Sebab ikan tilapia antara ikan yang nak kata tu boleh tahan jugalah dalam setahun je dia dah boleh, dalam 2-3 bulannya dia boleh jadi saiz yang boleh untuk dimakan. Jadi kalau korang nak bela anak tilapia ni, korang kalau boleh sediakan tank yang macam ni. Katakanlah korang letak dalam botol ke apa ke, kalau korang bagi makan, dia makan selama beberapa bulan, dia memang boleh jadi saiz makan dah. Silap-silap dalam sebulan tu, dalam sebulan saja dia dah boleh ada dalam 5 cm. Dalam setahun tu juga dia boleh menghasilkan berapa ribu telur tau guys. Ni sebab tu lah ikan tilapia ni antara ikan spesies pendatang paling payah nak kawal. Sebab dia satu cepat matang, yang kedua dia cepat membesar, yang ketiga kenapa sungai jadi kotor disebabkan dia. Sebab ada katak guys. Tangkap dulu, kita bagi makan ikan ni. Kau mana dah tadi hilang katak tu, biar kat dia. Okay, jadi best lah tengok anak tilapia ni makan. Dulu sebenarnya saya pernah dapat anak ikan tilapia, tapi yang kali hitam tu tau, bukan yang kalau putih. Selalunya memang payah kot nak jumpa. Tapi korang kalau nak tahu tentang spesies ikan tempatan ni ada, ataupun apa info terkini tentang ekosistem di Malaysia ni, korang kena follow channel Jejak Air Tawar guys. Nanti saya akan letak @layers kat saya punya teks tu. Nanti korang boleh terus tengok dan terus subscribe, okey? Jadi sebenarnya dulu saya bela banyak gila ikan tempatan. Jadi membela banyak tapi tiba-tiba hilang semua guys. Saya pun sampai tak ingat macam mana dia boleh hilang. Tinggal ikan yang pendatang tu. Sebenarnya dia berpunca pada sini tau guys. Dia bila air dia macam tinggi sangat, ikan akan terus melompat keluar jalan sini, situ, mungkin masuk dalam sawah terus. Kalau kau tengok video lama saya memang bela banyak ikan haruan, ikan puyuh, ikan keli. Ikan tempatan memang tak ada langsung guys. Jadi sebabkan